yang akan menyebut nama Allah. Tak ada lagi menyebutkan Allah, Allah, tak ada lagi dah. Kerana untuk menunjukkan betapa mahalnya nilai hati yang masih mengingati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyar. Wahai orang beriman, sahutlah dari panggilan Allah dan Rasul Nabi Muhammad SAW apabila mengajak kamu kepada sesuatu yang menghidupkan kamu. Masya Allah. Kalau ya Allah SWT dan Rasul yang perintah kita, yang suruh kita adalah untuk memberi kehidupan kepada kita. Lima yuhyikum, di dalam tafsir disebutkan apa-apa yang iaitu Allah memanggil kamu dan Rasul memanggil kamu kepada Islam, kepada Al-Quran, kepada Rasul SAW. Dan Islam itu cara hidup, bermakna kena cara hidup Islam yang ditunjuk oleh baginda Rasulullah SAW. Sahutlah panggilan Allah dan Rasul. Waktu ketika mana Abu Sa'id Ibn Ma'lam radhiyallahu anhu, satu hari dia solat, Nabi panggil dia, ya Abu Sa'id. Dia solat fardu. Dia berfikir, aku ni nak jawab ke ataupun aku solat. Dia semua solatnya, solat ni kerana Allah SWT. Tapi setelah selesai solat, barulah dia sahut kepada Nabi dan mengatakan, kenapa kamu tadi tak batalkan solat dan sahut panggilan aku? Dia mengatakan, aku sedang solat, wahai Rasulullah. Nabi mengatakan, bukankah Allah berfirman, wahai orang yang beriman, sahutlah panggilan Allah dan Rasul apabila dia memanggil kamu kepada kehidupan. Subhanallah. Itu kedudukan bagi Rasulullah SAW. Dia ibu, kalau kita solat sunat, kita kena batalkan solat sunat, kita solat panggilan ibu. Tapi solat fardu tak boleh. Tapi bagi hak Rasulullah, sehingga kata Nabi SAW, dia mengatakan, apa yang pentingnya wahai Rasulullah, aku nak ajarkan kepada kamu satu surah di dalam Al-Quran yang sangat agung, dan aku akan beritahu kamu sebelum aku keluar daripada masjid ini. Ternyata setelah itu Nabi meneruskan daripada aktivitinya. Kemudian Nabi ketika nak keluar daripada masjid, dikejar oleh Abu Sa'id, bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kau nak ajarkan dan beritahu kepada aku? Kata Nabi SAW, ada satu surah yang begitu agung yang disebut dengan Sab'ul Mathani, iaitu 7 ayat yang diulang-ulang, iaitu surah Al-Fatihah. Penting Nabi nak beritahu kepada dia sehingga dipanggil oleh baginda Rasulullah SAW. Tetapi itu juga untuk menunjuk